Mana-mana NGO atau lawyer yang offer nak tolong, tak payah. Dia bukan tolong percuma, tahu betul. Ada nak kena bayar kan? You dah kena scam. You nak bayar lagi buat apa? Itulah cara mereka bekerja. Rahmat sebenarnya, saya jujur dengan tuan-tuan dan puan. Selepas saya jadi konsultan ni, saya boleh katakan beratus orang nak jumpa saya. Dan sanggup bayar saya. Dia kata, tuan, kita sanggup bayar you, kita nak dapat advice you. Saya ni tuan-tuan, saya tak sampai hati nak ambil tuan-tuan ni duit. Saya tak sampai hati. You dah kena scam, saya nak minta lagi duit, buat apa? Sampai saya beri pelbagai jawapan. Saya tolak. Minta maaf lah, saya sibuk, saya tak ni. Sebab apa tuan-tuan? Bila you jumpa saya tahu dah apa yang you nak. You nak dengar pada mulut saya, duit you nak dapat balik. Dan saya dah tahu, saya memang tak boleh bagi duit you balik sebab duit tu dah tak ada. Tuan, kalau sekadar draft report lah yang ditawarkan oleh tuan tadi tanya peguam atau mana-mana NGO. Draft tu saya dulu buat percuma je, saya tolong draft untuk orang. Tak payah. Yang buat kerja scam ni bukan lawyer, bukan NGO, polis yang buat. Satu NGO tu siap cas satu kes 5,000 tuan-tuan. Tak payah. Mangsa ni jumpa saya, dia tanya, tuan, macam mana status kes saya? Kebetulan dia buat report pasal pelaburan. Dan kebetulan kes itu saya rujuk kepada Bank Negara. Bank Negara yang kena siasat, bukan saya siasat. So saya cakap dengan Datin lah jumpa saya. Datin, kes ni saya refer kepada Bank Negara yang kena siasat. Kenapa pula refer Bank Negara? Saya dah bayar dah NGO tu 5,000. Patut tuan kena siasat. Saya kata, saya buat kerja dalam polis, tak pernah terima bayaran orang. Dan kalau you bayarkan NGO tu, you suruh NGO tu buat kerja. Apa suruh saya pula? Saya bukan buat kerja untuk NGO. Saya ikut undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, please. Ini, saya suka soalan tuan. Memang soalan yang sangat bagus. Mulai hari ini, jika nampak ada posting, apa-apa posting iklan dalam media sosial, kata kita ada bagi servis, boleh bantu, tak payah. Tak payah. Tuan. Dengar cakap saya tahu pandai. Awak pandai. Ada yang menyamar juga sebagai lawyer, lala dia rupanya scammer. Pandai awak. Banyak zaman sekarang orang akan siasat mengambil kesempatan. Kenapa dia menyamar lawyer ataupun NGO? Sebab dia tahu tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan terdesak dan tersepit. Fikir macam mana ni aku kena cari juga duit ni. Cari jalan macam mana dapat duit. So bila ada someone datang hulurkan tangan, you all terima je. Okey, tolong saya boleh? Tolong boleh. Tuan-tuan, tak membantu anda pun. Tuan-tuan nak apa? Nak duit balik. Duit takkan dapat balik sebab duit tu dah pergi keluar negara. Tu sebab orang tanya saya, tuan buat report polis boleh dapat duit balik? Boleh. Jika duit tu masih ada dalam akaun. Semasa tuan-tuan buat report, duit tu masih ada. Boleh. Tu sebab kerajaan PDRM dengan kerjasama Bank Negara Malaysia, SKMM, ni saya puji. Usaha-usaha dilakukan oleh kerajaan. Menubuhkan satu pusat panggilan telefon yang dipanggil National Scam Response Center. Ada. Tuan-tuan, chances you nak dapat duit balik tu ada jika dalam tempoh 24 jam. Ingat dalam tempoh 24 jam, you kena scam. You cepat-cepat hubungi nombor ni. 3 je. Sekarang dah boleh save dekat dalam nombor telefon. Ni je. Telefon nombor ni. Jika masa anda call dia, duit anda tu, katalah dia tengah transfer. Scammer ni tengah transferkan duit tuan-tuan dan puan-puan keluar. Katalah daripada 10,000 tuan-tuan masuk, masih balance ada lagi 2-3,000. National Scam Response Center ni dia akan block account tu. Dia freeze dulu account duit tu. Tuan-tuan boleh dapat balik duit yang tinggal dalam. Sebenarnya banyaklah dipulangkan duit sebenarnya. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh jangan tunggu kena lah. Sebab chances nak dapat tu saya boleh katakan 1% je sebenarnya. 99% duit tu dah tak ada. Because sebelum you sedar you kena scam pun dah ambil masa yang lama. Kan? Duit tu dah ditransfer keluar. Macam mana yang 5 juta tadi tu? Wanita yang kena scam tadi berlaku. What happened is, scammer ni berjaya memujuk dia untuk tidak bercakap dengan siapa-siapa, tidak bertanya siapa-siapa. So apa yang berlaku pada bangsa ni adalah selama 6 bulan, without fail, 6 bulan, setiap hari tuan-tuan dan puan-puan,
Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Setiap hari selama 6 bulan, scammer tu akan call dia. Okey, cik berada di mana? Cik kena laporkan kedudukan cik. Cik ingat, cik jangan cerita, jangan tanya siapa-siapa. Kalau cik tanya siapa-siapa, kita akan tangkap orang tu. Oh, dia dah momokkan dengan kata-kata seperti itu. Itu sebab wanita ni 6 bulan rupanya duit tu dipindahkan. Kalau duit kan dia ada limit nak pindahkan, betul tak tuan-tuan? Kalau lebih daripada jumlah yang besar, bank negara akan trigger kan. Besok dipindahkan 10,000, 10,000, 5,000, 10,000 setiap hari. Sampai berjuta. Itu sebab tuan-tuan, saya letak situ formula nombor 3, saya mak tanya. You all tanya, you selamat. Masalah kita tak tanya. Kan? Okey, nombor 3. Yang ni nombor sorry tuan, nombor 3 tuan. Duit balik. Okey, dah jawab sekali tuan okey. Chance nak dapat tu amatlah tipis. Okey, tuan-tuan kena faham kes scam dia tak sama macam kes rompak ke kes sebagainya. Kes yang ganas, yang ragut ke apa. Ragut tu, rantai tu kalau kita tangkap orang tu jumpa balik kat dia, itu kita pulangkan balik. Tapi duit tuan-tuan, bila kita tangkap scammer, duit tu dah tak ada. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Orang yang mesej tuan-tuan, yang call tuan-tuan, dia tak jaga duit. Yang callnya grup ini, dia duduk dekat satu tempat lain. Kerja dia call je. Yang terima duit, grup ini. Melalui akaun bank tu, kedai akaun. Dia grup lain pula, duduk tempat lain. Grup yang ini tak kenal grup yang ini. Grup yang ini tak kenal grup yang ini. Dia tak pernah berjumpa, dia tak pernah kenal pun. Kerja dia call je. Macam kerja kat kilang kan. Kerja dia cocok jarum, dia lah. Dia tak pergi benda lain lah. Dan duit yang dikolek oleh kedai akaun ni pula akan diuruskan oleh bos dia yang akan organize, manage melalui online. Kan zaman sekarang kan semua pakai online. Tu saya kata dunia digital ni online. Azan azan insya-Allah. Okey. Nah, azan dulu ke? Azan dulu Kita azan dulu kan? Betul? Lepas tu kita sambung balik betul? Sila. Boleh. Tuan-tuan kita sambung. Ada apa-apa soalan? Ada lagi soalan? Sila tuan. Tes boleh Okey. Sila tuan. Saya tuan. Sebenarnya untuk program malam ni kita juga panggil Ketua Balai. Ya. Jadi salam kita tak dapat hadir. Waalaikumsalam. SM Fuzi. Dan untuk makluman tuan-tuan, misalkan dan juga dulu sarjana Afrika antara report yang paling top lah 10 hingga 80% ialah scam. Bermakna jumlah report. Ya. Dan saya Betul. nak tanya tuan, macam saya pun masa scam juga pernah kena scam lah. Okey. Sebab kita akan buat report ke polis lah. Betul. Apa-apa ni. Betul. Tapi ada yang anggap kita nak report polis pun macam tadi. Call baca lah, bukan boleh dapat duit semua. Ya, betul. So untuk nasihat kepada sahabat-sahabat semua lah. Okey. Adakah satu keperluan ataupun penting untuk kita buat report polis walaupun kita tahu benda tu sekali terjadi. Baik. Terima kasih. Nanti tuan bagi surat penjelasan kat Ketua Polis Balai kita datang. Tuan-tuan jangan risau. Setahu saya polis di Sungai Buloh ni bagus-bagus. Ketua Polis daerah tu skomen saya. Ketua Polis daerah, bukan Ketua Polis Balai, atas lagi Ketua Polis daerah. Bagus orang ni. Muda-muda. Tuan Hafiz. Cakap kawan saya, jual nama saya. Tapi jangan jual buat yang bukan. Bagus. Tuan-tuan dan puan, kita cakap pasal tanggungjawab. Walaupun mungkin kita boleh agak duit tak dapat balik. Tapi tuan-tuan dan puan, dengan statistik yang ada dapat membantu untuk kita menampakkan betapa seriusnya kes-kes yang ada. Kalau tuan-tuan tak buat report tentang kecurian-kecurian yang ada kat sini, mana kita nak tahu ada banyak penyamun kat sini? Tuan-tuan, polis ni dia plan, dia mengikut dapatan report yang kita ada. Oh, sini kes banyak kat sini. Kita akan fokus kat kawasan ni. Kita akan tengok statistik. Sama juga kalau let's say kes scam. Saya faham
Banyak orang buat report pun tak guna. Tuan-tuan dan puan, mana you tahu tak guna? Boleh jadi dengan report tuan-tuan dan puan tu, atas maklumat yang tuan-tuan dan puan bagi kepada kita berjaya menumpaskan satu sedikit scam yang besar. Mana kita tahu? Dia kalau cakap dalam polis ni, segala maklumat walaupun sekecil-kecil maklumat itu berharga bagi kami. Saya nak cerita pengalaman saya, kalau saya tangkap penyelayan dulu, kes yang besar-besar ni kadang-kadang maklumat kita ni tak banyak. Yang kecil-kecil ni lah yang kita boleh dapat yang besar. So tuan-tuan, nasihat saya, kalau tuan-tuan merasakan tuan-tuan seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, buatlah report. Walaupun mungkin ia tidak dapat untuk meredakan atau menyembuhkan sakit yang ada dalam tuan-tuan. Saya faham apa yang tuan-tuan rasa. Saya ada perasaan itu. Sebab saya ada perasaan tu dah saya kesalahan. Saya tak sanggup pakai uniform melihat tuan-tuan dan puan kena siap. Tak apalah, saya berkorban. Bos saya tak bagi saya sana. Bos saya cukup tak menyokong saya nak bersara. Tapi sebab saya fikirkan tuan kena scam. Bukan sebab tuan macam inilah. Dalam perkataan yang positif. Bukan sebab tuan tak bijak, tapi sebab mesej tu tak sampai kat tuan. Tidak sampai maklumat yang mengatakan ini scam, ini bukan scam, ini scam, ini bukan scam. Betul tuan Kalau tuan tahu tu scam, tuan tak akan kena scam. Tapi sebab mesej tak sampai. Tu sebab saya ni nak fokus menyampaikan mesej ni, nak bagi tahu. Supaya tanggungjawab saya lepas. Saya menghadap orang yang kena scam ni beratus tuan. Menangis depan saya beratus-ratus. Sedih. Yang memang miskin kena scam lagi pun ada. Yang sampai tuan-tuan dah tak ada duit nak pergi balai buat report. Tak ada duit tuan-tuan. Saya kongsikan satu pengalaman.